Exhaust berpatah. Ya. Yang Faizal punya. Kau. Panas weh. Exhaust panas tapi dia, kalau boleh masuk, okey. Bagi masuk kan. Okey. Selamat pagi. Hari ke-6 perjalanan. Hari ke-3 kami di Laos. Lah ni pukul 5.40. Jam ni handset ni aku set waktu Malaysia. Lah waktu Malaysia 6.40. Okey, dekat Laos lah ni 5.40. So sekarang ni kami berada di air terjun Tat Phek. So bangun awal sikit pagi ni dan kami tukar plan lah. Plan asal kami ni, kami nak pergi tidur di air terjun Sepong Lai ataupun Tat Sepha. Tapi disebabkan Tuk ada masalah kesihatan, so kami tukar plan sikit lah. Kami akan pergi tidur di Pak Song, di bandar, di pekan dia, di Pak Song. Semalam ni cek jarak lebih kurang dalam 254 km kot. Tapi ambil masa lebih kurang 8 jam, 8 ke 9 jam gitu. Jadi perjalanan memang agak jauh dan mungkin banyak off-road ataupun jalan yang tak berapa nak elok lah. So kami plan pagi ni kami nak bertolak awal. Ni yang bangun awal ni. Kalau ni pun gelap lagi ni dekat lot ni. Tapi dekat sini dia cerah awal. Mungkin saya dalam pukul 6 dah start cerah dah. Aku plan hari ni nak layan air terjun ni dulu, yang duduk depan aku ni. Bagi cerah sikit langit lagi, lepas tu kita tengok air terjun. Dan kita terus gerak ke dua air terjun tu lah, Tat Sepha dengan Sepong Lai. Air terjun ni memang agak besar dan agak tinggi dan semestinya cantik. Dan dari sini ke air terjun tu ambil masa lebih kurang dalam 2 jam setengah lebih kurang. Tapi dia tak jauh, dia beberapa kilometer lah. Tapi masa nak sampai tu agak jauh sikit lah. Jom nak ke mahkamah, lepas tu nak pergi cuci muka apa sikit. Sekejap lagi kita tunggu cerah. Lepas tu kita layan air terjun dekat sini. Okey, awal ni bangun tak ada cerah ni. Jom kita pergi layan air terjun. Ni malam kami tidur di atas dangau tu lah. So air terjun depan ni lah. Jalan kaki lah. Jom kita pergi tengok air terjun Tat Phek. Tengok mana? Tengok ni. Cari jalan tak jumpa. Mana cantik. Okey. Alright. Okey geng. Okey jom kita tengok air terjun Tat Phek. Wow. Okey, ni dia geng, air terjun. Sepatutnya sepanjang ni, panjang batu ni kan, dia ada air turun ni, tapi air turun dekat ni lah. Tak ni pun ada sikit, sana pun ada sikit. So sepatutnya dia kena turun semua ni, baru cantik. Dan dia punya panjang tu sampai ke sana tu geng. Sana pun ada air terjun. Air di sini memang dalam lah. So di sini dia boleh camping, dia ada restoran, kedai makan lah. No, boleh order, cuma makanan kat sini tak halal. Yang tu lah boleh beritahu. Semalam tidur, duduk dengar suara air terjun ni lah. Cuaca pun sejuk malam ni. Best layan. Okey, Sat, aku nak ambil video sikit kat depan sana, depan ni. So kita terus gerak. Ni tahun ni lagi jelas lah. So tadi aku piduk tadi situ tak apa nak jelas sangat. So sini dia luas sikit lah. Wow, view cantik. Sat bagi tengok dia jauh. Satu lagi. So.
Okey, lepas. Okey, tunggu geng dulu tak? Depan naik. Alright, lepas ni kami akan ke air terjun Tat Sepa. 2 jam 34 minit, lebih kurang dalam 115 km dari sini. Mungkin dalam perjalanan aku tak rakam sangat. Apa-apa pun nanti kita jumpa terus dekat air terjun sana lah. Ada 2 air terjun hari ni. Selepas tu habis air terjun 2 tu, kita akan terus ke apa nama Pak Song kot. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear. Shotgun ride on my Friday night. Sunset fire burning in our eyes. Let's leave the past in the past and deal with it another day. All we got is this open road. No plans, just a cranked up radio. Ain't promising forever, ain't no end inside. Girl, I'm loving the ride. Can't you feel this is real? Okey geng, dah masuk off-road dah ni. Mantap. Udah pung. Dia dah lepas yang betul dia tutup balik. Nu geng nu. Tu dia. Berdebu. Tu dia. Berdebu. Kau lah nak slow sikit. Ni jalan nak menghalau ke air terjun. Dia ada satu perkampungan tau. Perkampungan ni dia dah tak ada penghuni dah dekat sini. Rumah-rumah semua dah tak ada orang dah ni. Kalau hampa perasan kan. Ni tepi-tepi jalan ni dia ada rumah dah. Tapi tak ada penghuni dah lah. Semua keluar. Hampa nak tahu sebab apa? Sebab dia dulu ni kawasan sini ada empangan. Disebabkan hujan turun dengan lebat dan empangan tak dapat nak tampung dia punya kapasiti air tu kan. Lepas tu dia punya empangan pecah. Tu dia tu berdebu. Okey. Lepas tu dia punya empangan pecah. Dah lah habis ni tenggelam rumah. Kampung-kampung kat sini semua tenggelam. Jadi lah ni dah tak ada orang dah. Perkampungan ni semua kosong. Buat apa semua kosong lah. Ni ada rumah orang. Ni pun rumah. Semua rumah. Dan jalan ni memang sunyi lah. Kalau waktu malam pemain pun memang menakutkan lah. Senang cerita. Itulah sebuah sedikit sejarah pasal kampung ni. Tapi aku tak pasti kampung ni nama apa. Okey, jom kita sambung perjalanan kita. Alright geng, lagi 1 km sampai di air terjun. Oi. Banyak sangat berlubang ni. Oi. Okey. Baik, cantik. Batu besar.
Oh. Oh. Oh, pelan-pelan kon. Pelan-pelan kon. Labak kon. Oi. Aduh, batu masak. Oi. Sikit. Dah sampai dah. Okay. Alright. Okay. Alright. 200 lagi. 200 meter. 200 meter lagi. Sampai di น้ำตกไปทางนี้บ่ อ๋อเลี้ยวขวาโอเค ไปนี่ก็มีไปนี่ ไปนี่เทพาบ่ แม่น แล้วข้างหน้าเซปองไล แม่น โอเคขอบใจหลายเด้อเทพาน้ำตกไปทางนี้บ่ไอ้ค่าเข้าเท่าไหร่30,000 30,000 30 โอเคนี่ถ่ายวิดีโอได้ป่ะได้30,000นี่ข้างในกางเต็นท์ได้ป่ะ ฮะ กางเต็นท์ได้ป่ะ ได้ นอนได้เหรอน อนบอกสินอนบอก ถามดู ได้ ทำดูสิ นอน อ๋อทางเบิด นัด 120,000ป่ะ แน่นแน่นครับผู้เดียวจ่ายหรอกอ่ะ ผู้เดียวใจ120,000 120,000 120,000 พัด 120,000 20,000 120,000 oke kau lai dia dua hari 3 hari boleh cakap laos dah aku Hebat hebat ah. Hebat. hebat Tahu ah. jom kita masuk so ada bayaran lah 30,000 kip untuk satu orang ni jalan nak masuk tu DK duduk sangkut sana. Okey, jalan nak masuk dia berbatu lah. Turun main sini dan jalan off road lah dia berbatu. So ni aku tengah duk tengok jalan ni. Tu. Nak turun. Lepas ke tak lepas tak tahu lagi kan. Agak terjun duduk depan ni. Lagi 100 meter. Ni, sikit. Aku duk fikir nak bawa turun pi dekat air terjun ke nak tinggal hak dekat sini. Tapi alang-alang dah mai dah kan. Aku nak bawa turun kok. Ni, ada sikit lah. Sikit. Kalau kita bawa turun. Ayak terjun depan ni, gila padu. Okey geng, jom kita tengok boleh turun ke tak boleh turun. Jalan. Okey, lepas. Oh, lepas geng. Okey geng. Sampai. Okey, jom kita berjauh dekat. Yeay, mudah. Woo. Okey. Geng. Tak duduk sini. Duduk tak mana? Duduk sini. Okey. Selamat datang ke Ayak Terjun Sepha. Woo! Wow, lawa geng. Woo! Akhirnya sampai. Ni dia Ayak Terjun Sepha. Tak Sepha. Dia punya ketinggian dia 70 meter dah. Ayak banyak. Oh, lawa geng, lawa. Jaya. Yeay. So siapa nak main? Ada tiket masuk dan masuk tak jauh lah sampai sini. Motor boleh bawa masuk tapi kena motor kecil. Kalau motor besar tak lepas nak masuk sebab dia ada lubang apa semua lah. Susah nak masuk. Tapi bila dah masuk memang ni dia. Wow. Cantik. Yeay, berjaya. Woo.
Okey, settle ni ayak terjun kat belakang. So kita nak naik balik lah. Dan kita pergi satu lagi ayak terjun Sepong Lai. Tak jauh dari sini. Tapi sebelum nak naik ni dah. Jalan nak naik geng. Tu aku kata motor besar tak boleh main. Kalau motor kapcai, motor kecil ni boleh lah lepas ni. Tu nak naik. Tapi kamera ni tak berapa jelas kot. Nampak? Sana kat tu duk jalan tu pun ada satu lagi tu. Aku nak buang aku punya sidebox ni. Nak buang sidebox, top box. Bawa pick up kat atas tu. Lepas tu bawa motor naik. Bye bye. Ayak terjun start safe lah. Nanti kita main lain kalau ada peluang kita main lain. Okay. Angkat ni lu, angkat. Top box lu pick up atas. Top atas tu ada satu lagi. Ni dia kan. Bag bo kemoh aku. Bag Givi. Tu. Penat aja lah. Pick up kat atas tu. Dengan hak biar ringan sikit baru boleh naik. Okey geng. Jom kita bawa hak naik sini. Satu lagi kat depan. Harap-harap boleh naik lah. Oh, penat. Jom kita naik. Oh. Wow, mantap. Oh, pangkat pala-pala. Jom kita naik satu lagi. No kat depan tu. Bye bye. Jom. Oh tu. Tak tahu nak naik macam mana tu. Nak time turun. Boleh saya nak naik balik ni. Naik ke tepi lah. Tak. Ha? Tak boleh kena angkat atas yang belakang. Boleh. Tak, kita try dulu. Kita tengok. Kita nak pergi. Tadi aku turun belah ni. So masa naik aku nak naik belah ni. Naik belah ni okey. Oh. Ni tak boleh lah. Dah batu dah ni. Tak boleh. Aku nak naik ke ni. Betul. Okey, jom kita naik. Satu lagi. Pegang. Tak apa, letak bawah. Ni dah. Letak tau ni. Duk elok-elok tau ni. Betul. Tengok nama tu. Lepas hari. Lepas hoi. Okey, berjaya. Lepas tu nak pasang balik ni. Top box, side box, bag. Pasang balik dekat hak. Terima kasih hak. Terbaik. Okay, jom geng. Yang ni tak ikut map. Map dia bawa pergi jalan lain. Tapi hak ni tanya orang kampung. Dia habaq pergi ikut ni. Kita pun follow dia tengok. Kalau boleh, boleh. Tak boleh kita kita patah balik. Macam biasa. Wah. Oh, tak. Boleh? Ya. Ini boleh? Yap, okey. Sak. Tunggu.
krem kaki. Ponglai duduk kat mana ni? Aduh. Tengok map. Nak pergi ke tak? Ni. Tengok. Sikit lagi. Nak try pergi tengok. Nak tunggu kan nak ikut? Tunggu. Okey. Okey. Tengah. Saya tepi dalam 5 minit ni. Dia rasa macam ni. Jalan tak ada orang masuk ni. Macam bukan lah ni. Ni. Ya, macam bukan. Kenapa tak boleh bukan? Sikit. Bukan ni. Duk rasa macam bukan dah ni sebab belah ni dah nampak hutan dah, tak nampak air terjun. So aku nak patah balik ikut jalan tadi. Tengok kalau jumpa orang kampung saya ikut tanya lain. Sebab ni pun jalan berbatu rasa bukan dah ni. Ni rasa jalan orang kampung ni. Kita patah balik, tak mau ambil risiko lah sebab ada batu banyak sangat aku jatuh ni. Jangan tunggu kat belakang, dia tak ikut mah. So kita jumpa toy dekat atas. Dekat atas ke aku dekat bawah aku tak tahu, tapi aku turun main kat bawah dah ni. So nak patah balik lah. Okey, ni tanya pakcik tu pakcik tu duk bawa babi hutan, dia dapat babi hutan seekor. tu. Betul dah jalan yang aku pergi tadi ni, jalan yang berbatu, lepas tu ada daun banyak tu kan. Betul dah pergi jalan tu, cuma kena pergi lagi 3 km. So motor tuk memang tak boleh masuk lah sebab dia jalan berbatu. Dia pakai skuter, memang tak boleh masuk lah. Motor dia rantau. Kita tukar plan. Fail lah ni, kita tak sampai. Kita tukar plan, kita terus ke Pak Song. Tak tahu berapa kilometer nak dari sini nak pergi ke sana. Lah ni pun dah pukul 12 dah. 12 petang dah. 12 petang apa? 12 tengah hari. Dan cuaca pun kalau hampa tengok ni dah. Ada pokok hujan lah. So tak tahu ambil masa berapa lama untuk nak sampai di Pak Song. Kami akan tidur di sana malam ni. Ni pakat muka letih habis dah. Dengan DK kat belakang. Okey noh, kita nak gerak ke Pak Song. Tapi dalam perjalanan kalau ada kedai makan ke apa ke, kami akan berhenti lah. Tak tahu lagi perjalanan dari sini ke sana tu macam mana. Jalan betar ke, jalan off-road ke apa, tak pasti lagi. So sekejap kita tengok dekat sana lah. Jom keluar pada sini dulu, dapatkan line telefon dulu. Lepas tu kita letak GPS ke Pak Song. Nanti kita main lain. Okey. Aduh. Tengok jalan ni. Okey. Masuk jalan utama dah. So selepas ni jalan dia memang macam ni aja. Okey, jalan dia off-road macam ni lah. Total semua kalau tengok dalam GPS ni 55 km, 2 jam 4 minit. Jalan macam ni semua. Oh. Berdebu geng. Okey.
Ada dah. So, belakang. Okey, jom kita gerak. 55 km. GPS tunjuk 2 jam 4 minit. Mungkin akan lebih jadi 3-4 jam mungkin. Jom kita gerak. Tak lepi lagi. Ada masalah pula. Masalah pula dah. Exhaust patah. Yang Faizal punya. Panas weh. Esok panas tapi dia, kalau boleh masuk, okey. Bagi masuk weh. Tahan motor Tahan dah. Okey. Panas tak? Kau tu. Ui, tak lepas weh, tak lepas. Tak lepas sebab dia ada bawah tu lagi. Nasib baik dia sangkut ni. Kalau buang apa, buka sana. Buka ni. Tak, buka exhaust sana. Dia boleh turun lagi. Buka exhaust sana. Ha. Turunkan. Lepas. Ngam. Saya mau dia main tu dia ni balik Dah. Ikat dengan kabel tie ke apa? Ada kabel tie. Ada duduk lambak ah. Duduk lambak tak apa, kalau tak ada kita punya duduk bawah sik. Lagi. Okey. Settle. Batang tu nak adjust guna. Mau dia bam tu dia ni. Sekejap. Jauh tu. Settle masalah ikat kabel tie dan kita jalan pelan-pelan lah. Tengok dekat Pekan Pak Song nanti kalau ada kedai motor boleh tukar absorber ke apa, kita akan tukar di situ lah, bagi Faizal tukar. Jalan off-road macam ni lah sampai ke Pak Song mungkin. Aku pun tak pasti tapi rasanya macam tu lah. So bagi Faizal duduk tengah-tengah, DK duduk belakang aku, Faizal di nombor 3 dan Tuk di belakang. Kalau jadi apa-apa nanti dia panggil lah, aku bantu lah. Tak boleh nak buat apa jalan aku ni. 54 km tinggal, baru 1 km jalan. Okey, 2 jam 2 minit. have to do is to make you mine. 'Cause I know, and you know what we could be. Like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me. 'Cause you know, and I know, we're onto something. Oh, jalan dia mantap sekali. I've been waiting for the one forever. Finally, I got you, baby, here in my heart. When I'm with you, I feel so much better. Oh, yeah. Before Tadi batu besar, ni batu kecil pula dah. you came into my life, it started a fire. Beli air sejuk tak? Made me feel like สบายดี ซื้อน้ำแมนซื้อน้ำเย็นๆนี่น้ำมียังเนี่ยสติงเอ้ยตุ๊กอายักป่ะอายักป่ะเนี่ยอันนี้จักกีบนี่12,000ไม่ต้องใส่ถุงอ่ะ24,000บ่ซาวแต่ซาวซีเก่งแล้วภาษาลาวเนี่ยผมว้าวได้แล้วเดี๋ยวนะวางก่อน 10,000 Oh, 5. 10 ซาว4,000บ่ ไปทอนอีก1,000 ตอนอีก1,000ว้าวลาวได้แล้ว ขอบคุณ Kapcai. Boleh cakap Laos dah. Baru main 3 hari noh. Hari ketiga kita. Hari ketiga cakap Laos dah. Macam mana dia pandai cepat ah? Tengok orang ah. Oh, banyak duit tu. Oh. Okey, jom sambung perjalanan. Lepas dah off-road tu, ni jalan tar balik tapi jalan tar pun lebih kurang. Tengok Tuk ni, tengok Tuk. Tak tahu dia kerja dekat quarry yang mana satu tak tahu. Dekat Laos ni. Tengok. Tu. Habis. Habis noh. Kasut apa noh? Habis. No, tengok noh. DK tak nampak sangat sebab pakai color ni. Tak nampak sangat. Ni Faizal tak apa-apa sangat. Tapi baju nampak tu. Ni dia ni yang mahal ke? Tu yang mahal tu. Okey ni hak dekat law ni tak ada apa lagi. Ha ni nampak betul ke? Okey. Lori apa ni? Dekat law ni okey, tak ada masalah. Okey.
lepas dah yang off road tadi. So lepas ni tak tahu. Di sini jalan tar, depan tu tak tahu macam mana. Saya kita tengok. Nu ada trailer meh. Dulu. Okey jom kita sambung perjalanan. Hampa tahu tak satu benda yang sangat penting bila jumpa jalan macam ni, jalan off-road berbatu, lepas tu nak kena naik bukit ni. Benda yang sangat penting adalah rantai kan. Rantai memang penting sangat. Kalau macam aku, memang aku pakai DID dan aku percaya 100% takat law ni tak ada masalah jalan lagu mana pun tak apa. Walaupun off-road macam ni kan, jalan dengan batu kan takat tanah merah lah. Kali dengan batu, kali dengan kayu ni. Saya apa nak? Tu tengok batu. Batu ni bukan batu kecil-kecil tu, batu besar tu dengan naik bukit apa. Memang sekali dia tarik tu, kalau pakai rantai yang tak berkualiti boleh putus okay. Untuk aku trip ni, aku pakai rantai DID 428 SDS. Memang untuk heavy duty lah dan sesuai untuk jalan macam ni. Kalau nak pakai untuk kegunaan harian pun boleh geng, tak ada masalah. Tapi macam aku pakai untuk jalan jauh dan jalan macam ni. Memang padu dan memang mantap geng. Alright geng, sekarang ni kami berada di bengkel motor. Motor Faizul dah dapat dah dia punya absorber dia tu. Harga 4,400 kip. Kalau duduk Malaysia dalam RM75. So dia dah tukar. Okey, bagi masa sat dekat dia untuk dia tukar absorber. Lepas tu sat lagi kita pergi cari bilik lah. Kok sini tak ada campsite. Kami tak tidur campsite malam ni. So kami akan tidur bilik untuk nak cuci-cuci badan ni. Berdebu habis dah, kabut. Alright dah. Bagi dia buat kerja sat. Ni dia kan, yang patah tu. Aku yang kalu sangat orang ni. Dia macam tu kan dia. So pasang baru tu, color apa dia? Color merah. Color merah dia duduk buka. Merah. Sampai ni apa laju dia depa orang. Dia boleh apa pakai ni, dia boleh ni ya. Okey baik, dah settle dah urusan tukar absorber. Woi, cek kereta amai, aku kereta amai ke tum weh. Alright, jom kita sambung ke Pak Song. Ada lagi 16 km sampai. Ni pukul 4 petang dah. Nak malam dah ni. Pukul 5.30, pukul 6 tu dah malam dah sini. Okey, jom kita gerak sebelum malam. Ada hujan turun kan. Yang rintik. Sejuk pun sejuk ni. Lagi 2.5 km. 5 minit. Oi, sejuk. Oi. Yang hujan dengan sejuk. Letih jalan lagu ni, letih. Oh. 2 kilo lagi kan. Sampai di Pekan Pak Song. Kita cari bilik dekat situ lah. Okey, dah sampai di Pekan Pak Song. Oh, mungkin aku nak pergi cari kau makan dulu ataupun cari bilik ke apa-apa. Okey, ni kami berhenti makan dulu lah dekat kedai. Dalam pekan ni ada kedai nasi apa tak tahu ni. Tengok tengok banyak sangat dia punya lauk-lauk dia tu. So kami berhenti lah dekat dia. Ada kot. Apa kita masuk tengok dulu. Lepas tu baru kita cari bilik. Dekat sini sejuk. Tak boleh sejuk dengan hujan. Sabai di ini yang Ken Omai. Ni? Ini? Kenai Hoa ni? Tôm yang á? Tôm kem niคือ โอ้ไข่พะโล้ ไอ้นี่อย่างนี้แกงขี้เหล็กข้าวสวยจาน แต่ข้าวเหนียว
มีข้าวเหนียวอ่ะโอ้ที่นี่เขากินข้าวเหนียวกันนะ ครับข้าวสวยที่เนี่ย ข้าวเหนียวอย่างเดียว โอเค ข้าวเหนียวก็ข้าวเหนียวอะไรไปไม่ไหวแล้วหิวoke dah dapat makanan so inilah makanan yang dia punya order ni sini tak ada nasi tau dia ada pulut kita makan pulut lah ayam ni telur ayam ni sayur dia bagi ni apa dia tu apa dia ni kabu itik kabu itik dan ni Ini Sup. sup naik, sup organ. sup perut ke sup apa organ Sup organ dalaman. oh dia ni daging Daging. Okey. Kita makan tak? Seharian hari ni tak makan roti ya bagi tadi. Okey geng, dapat dah bilik untuk malam ni. So ni dah bilik dah. Katil satu-satu lah. Lepas tu bilik ayak dan ada TV, ada apa nama ni? Peti ais. Dan bilik ni satu malam 500,000 kip. Aku share dengan tu, yang DK share dengan Faizul. Maksudnya tak ada apa lah kot untuk malam ni. Kita jumpa esok. Esok ada 2 ayak terjun yang aku plan nak pergi untuk esok ni. Selepas tu kita balik ke Paksir dan kita akan tidur di Paksir lah. Lalu kau apa tu? Kau 6 bawah? Lo, berapa 6.5? 6.5 ni yang kau tengok ah. 6.5. Okey. Tak buka ulun kau tengok. 6.5 petang tu. Ni tak bohong ni betul. 6.5 petang. Dah malam dah. Ini malam awal sebab tu tak boleh nak ride malam. Ride malam memang bahaya kan. Dengan jalan yang tak orang nak elok, dengan trailer pun banyak, lain jalan pun tak ada. So memang bahaya. Kami tak mau nak ride malam lah. Tak ada apa lah. Kita jumpa esok pagi. Good night. Bye bye. Bye bye Tok. Tok bye bye. Bye. Oh bye bye. Yuk.